Aku memang kekal sampai sekarang ni. Aku memang 100% depends on AdSense. Aku tak luar 100%. projek tu semua bonus. 100%. Ya. Sebab benda-benda ni semua, benda yang aku buat, interview, lighting, semua bonus. So betul balik. So sumber pendapatan utama kau adalah AdSense daripada YouTube, monetization. Sampai sekarang Wow. Sampai sekarang boleh cover. Boleh cover tapi dalam keadaan lah. So ni technical sikit kan. Tapi kau jangan cerita CPM di Ah, aku ya, tak ya. tengok benda tu. Faham. Oh ya, benda tu kau tak particular sangat ah. Dia macam sekadar dapat kekalkan momentum untuk setiap bulan, okey lah. Oh, kau just sekadar upload dan hop. Macam tu je. I mean like, Faham. macam mana kau boleh buat video react? Kau React video tak- react, lepas tu ada B-roll atas tu, contoh Lilo and Stitch. Benda tu bukan copyright. Yep, banyak. Lepas tu kau tak dapat duit daripada Lilo and Stitch. Tak dapat Sebab dia memang daripada asal aku tak fikir sangat return. Aku buat sekadar mana yang orang nak. Kadang-kadang reaction trailer tak banyak pun aku dapat. Reaction trailer ada yang lepas, ada yang tak. Oh, Contoh macam daripada Sony Pictures punya trailer tak dapat. Dia Sony memang tak dapat. Sony tak dapat. Walt Disney half-half. Ada yang okey, ada yang tak. Sebab Marvel selalu okey.